Ketika rakyat Malaysia sedang sibuk tentang isu 3 gajah Asia di Zoo, baru-baru ni berlaku 2 insiden menyayati melibatkan gajah tempatan. Hai, saya Acap. Hari ni kita nak berbincang tentang kes tragis melibatkan gajah pygmy Borneo yang berlaku baru-baru ini. Kota Kinabalu, seekor gajah pygmy Borneo ditemui mati dalam keadaan yang sangat kejam oleh pekerja ladang di sebuah ladang berhampiran dengan hutan simpan Panagoh, Tonggol. Bangkai gajah tersebut ditemui mati dalam keadaan sebahagian daripada kepala dan gadingnya telah dipotong dan diambil. Dilihat bahagian muka dan mulut gajah itu dipotong dalam bentuk L bagi tujuan untuk mengambil gadingnya. Jabatan Hidupan Liar Sabah masih menjalankan siasatan tentang isu ini. Tiada kesan tembakan ditemui, tapi ada saksi yang mendakwa kedengaran bunyi letupan yang kuat pada 17 Mei yang lalu. Tapi pemeriksaan tak dapat dijalankan atas faktor cuaca yang tidak elok. Beberapa hari sebelum tu berlaku satu kejadian, tapi mungkin tak ada kaitan dengan kes pertama ni di Fedah Kalabakan. Seekor gajah pygmy Borneo tular kelihatan mengalami kecederaan di bahagian belalai. Pihak berkuasa masih lagi melakukan operasi pencarian untuk menjati gajah tersebut. Ini kerana walaupun luka tersebut menunjukkan tanda penyembuhan, tapi masih memerlukan rawatan sebab penyusupan luka tersebut merupakan penyusupan yang tak ideal. Punca luka ni masih lagi dalam siasatan, tapi tak menolak mungkin berpunca daripada jerat ataupun objek tajam yang terdapat dekat kawasan ladang. Kenapa ini sangat membimbangkan? Sebab gajah pygmy Borneo, Bornean pygmy elephant, Elephas maximus borneensis ni merupakan subspesies gajah Asia yang sangat terpencil. Dianggarkan populasi gajah ni tak lebih daripada 1,200. Lagi satu, gajah pygmy Borneo ni hanya endemik di Borneo saja. Dan dari segi geografi dia, subspesies ni dah berevolusi terpisah lama dan terpisah jauh daripada saudara subspesies dia di semenanjung Malaysia. Ini menjadikan genetik dia unik dan kita kurang faham dan memerlukan lebih banyak kajian. Sebagai orang awam, kalau kita nak fight pemandangan hidupan liar ni secara perangai memang tak mampu. Takkanlah kita nak pakai baju pelawar ataupun pakai baju pahlawan bulan Mesir untuk pergi lawan penjenayah-penjenayah ni. Tak, kita tak mampu. Apa yang kita mampu buat adalah, pertama adalah kita tak menyokong pemandangan hidupan liar ni, dan kalau kita tahu ada kes-kes yang berkaitan, kita boleh hubungi dan laporkan kepada pihak berkuasa. Kedua adalah kita berhati-hati dan kita tak sewenang-wenangnya berkongsi lokasi hidupan liar ni dekat media sosial. Dan yang ketiga adalah kita banyakkan bersuara ataupun raise awareness berkenaan dengan pembalakan, berkenaan dengan penyahutanan, berkenaan dengan maybe aktiviti pelombongan dekat kawasan hutan atau sebarang aktiviti yang boleh mengganggu gugat habitat-habitat hidupan liar.